Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jumpa lagi dekat channel My Colours Journey. So hari ni saya nak share pasal satu produk ni lah. Biasanya kalau kita pergi camping ataupun tak kisahlah pergi aktiviti outdoor, masalah biasanya adalah pasal nyamuk . Kadang orang tak selesa, kadang nyamuk tu banyak. Biasanya kalau kita pergi camping, setiap campsite pasti memang ada nyamuk . Cuma sama ada sikit ataupun banyak sahaja. So kalau nak halau nyamuk ni sebenarnya dia ada pelbagai cara . Dia ada pelbagai cara yang kita boleh guna. Sama ada cara yang tradisional, biasanya kita akan buat unggun api, lepas tu ataupun bakar ubat nyamuk yang coil tu. Lepas tu sekarang ada juga yang jenis elektronik, ada juga yang jenis repellent, dia boleh charge, dia boleh keluarkan bau yang nyamuk tak suka. Lepas tu ada juga yang jenis yang dia attract nyamuk, pergi dekat lampu tu, lepas tu dia boleh bunuh nyamuk. Tapi yang ni saya nak share satu lagi benda yang dia sekarang tengah viral. Ni buat nyamuk yang akan keluarkan asap, tapi dia lain sikit, dia lain daripada biasa. So kalau nak tahu lebih detail pasal ubat nyamuk ni, korang tengok video ni sampai habis. So kalau korang tengah cari ubat nyamuk yang jenis asap, tak suka yang jenis elektronik, korang boleh dapatkan ubat nyamuk yang daripada ni. Ni namanya Mokito. Sekarang tengah viral lah. Cara guna dia pun senang. Kalau beli dia akan dapat satu paket macam ni. Satu paket dia sekeping. So kalau nak banyak kena beli banyak keping lah. Sebab dia just ada satu keping je. Yang bestnya sebab yang ni dia daripada bahan natural, bahan semula jadi. Sebab kalau kita akan bakar, dia akan keluarkan asap, dan asap dia pun dia tak bau terlalu busuk . So kalau beli dia akan dapat satu paket macam ni. Dia nampak macam paket biskut pun ada juga. So kalau korang beli, make sure korang kena simpan dekat tempat yang betul lah. Jadi dia gunakan 100% bahan semula jadi. Dia gunakan daun citronella. Lepas tu yang ni dia boleh cover satu area yang besar. Dia sekeping je, tapi kalau kita bakar, dia boleh coverage dia tu luas. Korang dah tak payah gunakan banyak, guna sekeping ni pun dah cukup. Lepas tu dia tahan lama. Maksudnya kalau kita bakar, dia punya asap, dia punya bau tu memang tahan lah. Yang bagusnya dia tak akan mengakibatkan kebakaran lah. Walaupun benda ni kita kena bakar, tapi dia just akan keluarkan asap saja tanpa ada dia punya bara ataupun api. So dia punya packaging ni pun simple macam ni je. Senang nak bawa, dia tak besar sangat. So kalau nak pergi camping dia pun mudah. So korang boleh standby dekat korang punya bag camping lah. So dia punya packaging dia kemas. Nak buka dia, kita kena koyakkan dekat sini. So lepas tu dia ada satu ziplock. Maksudnya benda ni sebenarnya kita tak payah bakar sekeping pun. Bukakan dia macam ni. Dia punya benda dia dalam ni. Nampak? Dia nampak macam biskut pun ada. Tapi benda ni adalah ubat nyamuk. Ni bendanya. Dia sekeping macam ni. Tapi kita boleh patahkan. Contohnya kalau kita camping, kita tak nak pakai semua, kita boleh patahkan lah ikut mana yang kita nak. Dia punya bau citronella ni bau serai wangi sebenarnya. Dia boleh bau. Dia bukan bahan kimia, dia memang 100% bahan semula jadi. Nak guna sekeping pun boleh. Tapi macam biasa kalau kita nak camping, biasanya yang paling banyak nyamuk pun waktu maghrib sampai ke malam sahaja. So kita boleh patahkan. Dia agak keras sikit, boleh patahkan macam ni. So kita boleh bakar macam ni sahaja. So lepas dah patahkan, yang kita nak bakar, yang ni kita boleh simpan balik lah. Dia punya packaging dia pun kemas macam ni. So kita boleh simpan balik dalam dia punya plastik ni tadi. Plastik dia pun dia ada ziplock bag. Dia ada ziplock dekat atas ni. So kalau kita simpan, dia kemas. Dia tak adalah terkeluar semula. Yang bestnya dia punya bau tu memang bau serai wangi. Sedap lah, dia tak bau busuk. Lepas tu kalau pegang, dia rasa macam berminyak-minyak sikit. So benda ni dia macam sebatian citronella lah. Dia dah dipadatkan macam ni, dan kita boleh bakar je. Nampak? Bila bakar dia takkan ada api, dia tak ada bara, dia just ada asap saja. Tapi asap dia memang tak relax lah. Macam ni sebenarnya kita boleh asapkan badan kita, supaya dia punya bau ni melekat, dan nyamuk dia memang tak suka. Nampak? Asap dia memang banyak. Bara api pun tak ada. Jadinya kalau kita letak atas papan ke atau even atas tanah sekalipun, dia tak akan terbakar. So macam ni, asap dia tak berbusuk. So dia punya asap memang banyak. Harga dia pun memang sangat berpatutan. Yang ni dia memang bagus untuk halau nyamuk waktu camping. Kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link. Kalau korang tengah cari ubat nyamuk yang asap dia memang banyak macam ni, korang boleh pakai ubat nyamuk daripada ni Mokito. Ubat nyamuk Mokito ni dia daripada 100% daripada bahan semula jadi . Ini daripada daun citronella. Dia dah mampatkan macam ni. Kalau sekali pandang dia nampak macam biskut. Dia bentuk bulat macam ni. Satu paket ni dia akan dapat sekeping macam ni.
So kita nak bakar terus boleh, nak patahkan macam ni pun boleh. Okey, oleh kerana ubat nyamuk ni daripada bahan sebenarnya jadinya bau dia memang bau wangi lah. Ni dia bau serai wangi. Bau dia memang sedap. So nak bakar dia pun senang. Lepas tu sebab dia ada macam minyak-minyak sikit, so kalau kita bakar dia mudah. Lepas tu yang bagusnya dia tak mengeluarkan api, dia tak ada bara, just ada asap saja. Dia punya asap memang banyak. So dia punya coverage untuk menghalau nyamuk tu memang besar. Lepas tu dia boleh tahan lama. Dia punya efek dia tu. So kita boleh asapkan kita punya kemah, even kita punya badan sekalipun. So bila bau dia melekat, nyamuk memang tak suka. Tapi dia punya ubat nyamuk ni dia memang cepat terbakar. So dalam sekeping ni sekejap dia habis. Cuma bagusnya dia boleh tinggalkan asap yang banyak macam ni. Okey, yang bagusnya ubat nyamuk ni dia takkan mengakibatkan kebakaran. Sebab dia memang tak ada api, just ada asap saja. So kalau kita letak atas tanah sekalipun, dia memang takkan terbakar. Okey, kalau korang tengah mencari ubat nyamuk yang banyak asap macam ni, yang ni mungkin sesuai. So overall ubat nyamuk ni dia memang banyak asap. So dia boleh menghalau nyamuk kalau tempat tu memang banyak nyamuk . Okey, dia punya harga pun memang sangat berpatutan. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link.